Kalau sebut lauk kampung, inilah dia gulai lemak pucuk paku. Simple je bahan-bahan dia tapi rasa dia memang teringat masak mak dulu-dulu. Dapat pula hari tu Kak Yan pucuk paku yang segar-segar ni. Kak Yan kalau buat gulai lemak pucuk paku, Kak Yan suka pedas sikit. Guna kunyit hidup, baru best. Tumbuk. Lepas tu Kak Yan guna ikan bilis. Lalu Kak Yan buat ikan bilis lah. Jarang berhudang. Dulu-dulu kan duduk ramai-ramai. Save budget. Masukkan serai, tumbuklah ikan bilis tu, biarlah kasar-kasar sikit. Orang dulu-dulu kalau tumbuk kena buah air dan lesung, tuang dalam periuk. Katanya petua nak bagi sedap. Kemudian kita tambahlah air sikit sebab kita kena didihkan dulu bahan-bahan tu, hilangkan bau maung-maung cili tu, baru masuk santan. Kemudian dah mendidih, masukkan pucuk paku, masaklah sampai dia lembut, sampai santan tu betul-betul masak, masuk garam, dah pun siap.